Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pukul 9.30. Okey, tekan butang share. Okey, terima kasih kepada tekan butang share. Okey, saya akan explain tajuk kita malam ni. Unify, Unify pula. Confident. Okey, Uniswap. Adakah Uniswap adalah king of DeFi? Okey, so saya nak depan saya ni tak ada komputer, tak ada apa. So saya apa yang saya ingatlah insya-Allah. So kalau salah tolong tegur saya sebab saya manusia biasa, saya tahu saya punya kemampuan otak saya mungkin tak boleh cerita semua. Tapi kalau ada salah tolong tegur. Okey, PPMO tadi saya dah explain Azri. To the moon. Apa-apa pun bayar. Okey, baik. Uniswap, betul ke orang tanya Uniswap ni king of DeFi? Sebab sebenarnya persoalan saya ni, saya sebenarnya banyak saya punya student tanya, betul ke Uniswap ni king of DeFi? Maksudnya betul ke apabila Uniswap ni dia memang menguasai dunia DeFi kan? So dia nak tahu sebab kalau contoh Uniswap naik kan, adakah coin-coin yang lain akan naik? Kalau Uniswap turun, adakah coin-coin dalam DeFi yang lain pun akan turun? Jadi dia pun nak tahu. Jadi soalan dia mula-mula bukan seorang tapi ramai sangat yang dah bertanya, termasuk saya punya alumni. Jadi saya terpaksa explain hari ini, okey, sebab saya nak memberikan penjelasan lebih lanjut. Apakah itu Unify, apakah itu DeFi, okey? Alright. DeFi tu macam exchange juga ke? Serupa. Macam Binance juga coach. Okey, alright. Jangan sebentar. Sekejap nak buat adjustment lampu ni. Mata saya biasalah dah saya pakai contact lens tak berapa clear sangat ni. Okey. So, jadi coach kenal cikgu Syukri Ismail, dia cakap Uniswap king of DeFi. Tak kenal. Saya tak kenal lah. Tapi tak apa. Dia cakap Uniswap king of DeFi. Okey, tak apa. InsyaAllah saya akan explain satu-satu dan anda sendiri yang akan verify lah at the end of the class. Kelas hari ni, at the end of the class. Betul tak Uniswap ni dia king of DeFi ataupun kalau tengok dekat saya punya tajuk tu fakta ataupun auta. Tak tahu nak letak apa, main letak je kan. Alright. Kalau Uniswap naik, semua coach DeFi naik. Bila Uniswap turun, semua coin DeFi turun. Betul ke? Okay, alright. So, ada soalan daripada Fahmi Ashraf. Fahmi Ashraf. Okey, dia tanya, coach kenal tak cikgu Syukri Ismail? Dia cakap Uniswap king of DeFi. Saya tak kenal, tetapi kalau nak diperkenalkan pun tak ada masalah. Saya pun bukan siapa-siapa kan. Okey. Yunaidi, Assalamualaikum Tuan Aaron. Waalaikumsalam. Okey. Kalau Uniswap naik, semua coin naik. Bila coin DeFi naik, bila Uniswap turun, semua coin DeFi turun. Betul ke? Okey, itu yang saya nak bercerita malam ni. Alright. Bukan DeFi heavily from ETH ke? Machine gun. Alright. Okay. So, terutama first saya nak cerita the DeFi dia adalah decentralized finance. Decentralized finance bermaksud dia tidak berpusat dan dia tidak data dia adalah melalui open ledger. Semua orang boleh tengok, semua orang boleh akses data yang ada dalam decentralized finance. Okey, dipendekkan jadi DeFi. Kalau CeFi, centralized finance, macam Binance, macam Huobi, macam OKEx, macam Kraken, macam Coinbase. Okey, data dia macam bank-bank lain CIMB, Maybank, data tu hanya exchange tu ataupun broker tu sahaja yang tahu. Iaitu apabila kita transfer duit ke sana, kita tak boleh trace dekat mana kita punya pecahan duit, dekat mana liquidity. That's why jadi isu apabila FTX, CEX antara yang terbesar dekat US masa tu bawa lari liquidity, duit-duit investor daripada exchange dia. Disebabkan itu lahirnya yang dinamakan proof of stake, proof of reserve. Proof of reserve ni bermaksud exchange tu sendiri macam Binance, dia kena buat satu address dalam dunia DeFi, decentralized finance, untuk membuktikan bahawa dia ada liquidity, dia ada aset. Okey. Sekarang ni dunia DeFi ni dia luas, dia sangat-sangat luas. Okey. Jadi betul ke Uniswap ni dia king of DeFi? Okey. Apa ini Uniswap? Okey. Uniswap ni dia adalah satu company yang dia lahirkan coin dia pun okey, nature of DeFi ni, okey. Kebanyakan dia akan bermain dalam dunia DEX, macam contoh Arbitrum. Dia belum keluar lagi dia 2 tahun duduk dalam DeFi.
baru dia keluarkan dia punya token. Macam tu juga dengan Uniswap. Uniswap ni hampir setahun setengah dia dah tubuhkan dan dia dah buat dia punya projek DEX dia apa semua. Setahun setengah lepas tu akhir 2020 baru dia launching dia punya token. So banyak yang macam tu lah. Kalau korang tengok macam ZK Sync kan, melalui era tu kan. Terima kasih Omar. Wah, 4 kali, 5 kali, berkali-kali Macam ZK Sync dia belum keluarkan token dia. Kalau korang check dia belum keluarkan token dia. Tetapi dia dah duduk dalam dunia DeFi sampai sekarang dah beratus bubu acung. Banyaklah bunga. Terima kasih Omar. 30 bunga. Terima kasih. Alright. So, jadi macam contoh ZK Sync. Dia dah sampai beratus million USD orang gunakan, orang letak dalam dia punya ekosistem. Tetapi coin dia tak lahir lagi. Sama juga macam Layer Zero, sama juga macam sebelum-sebelum Solana. So konsep dia adalah dalam dunia DeFi ni, dia akan duduk dalam dunia DeFi dahulu, kemudian baru dia akan launching dia punya token. Token tu adalah perkara yang kedua lah. Okay, alright. So, apa yang saya nak cakap, Uniswap ni, dia punya projek memang A+. Okay, saya memang salute. Dan dia mempunyai teknologi pun A+. Memang so far dia adalah leading untuk DEX ataupun Decentralized Exchange. Sejarah dia adalah sebelum tahun 2018, ada beberapa exchange yang nak duduk dalam DEX, dalam Decentralized Exchange. Dia nak buat DEX, dia tak nak orang kata dibayangi dengan CEX, okay? So ada beberapa lah yang macam saya ingat banker peer to peer. So company ni dia nak buat tetapi tak berjaya. Tetapi apabila Uniswap keluar pada tahun 2018, okay, dia telah berjaya menyelesaikan satu masalah yang dalam dunia DEX tak boleh nak selesaikan, iaitu masalah macam mana engkau nak mencantumkan semua liquidity. Okay, dia bermasalah dekat situ. Sebab sebelum ni macam CEX, Binance ke apa semua, dia dalam dunia CEX ni, dia punya liquidity dalam satu kolam. Senang, tak ada masalah. Tetapi bila dalam dunia DEX, dia punya kolam tu bersepah. Okay, macam contoh DEX ni, contoh kalau macam contoh CEX ni macam satu taman. Kolam tu sebagai satu taman, ada 100 buah rumah, itulah dia CEX. Tetapi DEX ni, dia dalam satu taman kan ada 100 buah rumah. So dia satu rumah asing. Maksudnya, okay, satu rumah ni berapa dia punya liquidity. Satu rumah ni berapa dia punya isi rumah. Macam itulah. Dia spesifikkan satu-satu. Jadi bermasalah dekat situ adalah macam mana diorang nak menggabungkan semua, nak sinkronizekan semua. Sebab bila dah asing ni susah. Kalau macam CEX ni, dia kumpulkan terus dalam satu bakul. Okay? Jadi pro and cons dia adalah kalau dah kumpulkan dalam satu bakul, kita tak tahu secara detail, okay, rumah nombor 1 ni berapa dia punya isi rumah, rumah nombor 2 tu berapa, kita tak nampak, dia macam dibakulkan sekali. Tetapi kalau DeFi ni, kita boleh nampak, okay, rumah nombor 100 ni, dia punya isi rumah ataupun liquidity dia, ada 10,000 je dalam rumah ni, dan dia boleh akses, semua orang boleh akses, tak payah nak declare. Macam CEX ni terpaksa declare. Okay, dalam exchange Binance hari ini, trading telah berlaku sebanyak 2 bilion. So dia yang self claim lah. Okay, alright. Entahlah, peliklah Malaysia ni tak boleh ke lari daripada Ripple. Okay, ramai Ripple Army kat sini. Okay, tekan butang share, tolong tekan butang share supaya ramai. Tekan butang share, tekan butang kopi. 130 orang, 17,000 like. Alhamdulillah. Saya baru bersiaran lebih kurang dalam 30 minit. Okay, dalam setengah jam. Okay. So, saya nak sambung balik. Jadi, okay, dalam dunia ni saya nak bagi knowledge lah. Apa nama ni? Ustaz Mat. Tuan Aaron, next time borak Polkadot. No problem. Awak bagi tajuk, insyaAllah saya akan cerita. Okay? Alright. Hamba Allah, bang nak tanya seorang okey ke beli kripto? Sekarang ke seorang? Sekarang kalau beli kripto memang sangat-sangat okey. Okay. Alright, so saya sambung macam inilah. Dalam dunia CEX, korang perasan tak kalau korang trade, korang akan nampak order kan? Order book. Okay, so itu dinamakan sebagai market maker. Okay, dekat order book tu korang boleh matching.
Korang letak harga, contoh korang nak beli Bitcoin harga 30,000. Kemudian tiba-tiba korang tunggulah, sekarang harga contoh 31,000. So korang tidur malam, tiba-tiba harga tu langgar 30,000. Pup. Itu dipanggil matching order system. Okay. So korang set saja limit, korang tidur, kalau harga tu langgar. Macam tu juga kalau korang nak sell. Contoh korang beli Bitcoin harga 30,000, korang rasa Bitcoin akan naik 40,000. So korang set limit siap-siap 40,000. So pum, dia akan langgar 40,000. So itu adalah dipanggil market maker. Okay. Tapi dalam dunia DeFi tak ada market maker, tak ada siapa yang nak setting-setting sebab dia decentralized. Itulah masalah yang dialami oleh kebanyakan DeFi sebelum datangnya Uniswap pertengahan tahun 2018. So, Uniswap dia adalah giant kepada DEX, Decentralized Exchange. Apa yang dia buat? Dia cipta satu yang dinamakan sebagai AMM ataupun autonomous market maker. Okay, so autonomous market maker ni dia adalah macam contoh centralized exchange, macam saya cakap, dia ada matching order system. Okay, kita boleh set limit, kita tunggu harga tu langgar. Tapi macam mana dengan AMM, automated market maker. So Otai Dr. Sam, salam orang kampung, hidup JDT. Abang Sam, terima kasih. Abang Sam ni sepupu saya Alamak, sepupu saya masuk pula. Market maker ke nama dia? Yes, market maker. Market maker ni dia senang cerita broker lah Broker aka orang tengah, aka intermediaries. Okay. Macam korang trade dekat Binance, broker dia adalah Binance. Okay. Market maker dia. Dia boleh setting sebenarnya. Malah nak cerita dalam lah. Tapi dia boleh setting apa yang pergerakan graf apa semua. Liquidity, short apa semua. Okay. So Uniswap pula. Dia membuat yang dinamakan sebagai automated market maker. So automated market maker ni dia menggunakan smart contract sebagai orang tengah. Maksudnya bila korang trade ni, korang bukan trade dengan counterparty. Bermaksud macam contoh saya nak letak harga Bitcoin, saya nak beli pada 30,000. Kemudian orang tengah ni, iaitu contoh Binance ni dalam CEX dia akan cari orang yang nak harga yang sama. Pum, match. Okey. Tapi dekat dalam DEX tak boleh sebab dia tak ada orang tengah, konsep decentralized, tak ada orang tengah. Jadi dia dinamakan AMM. Okey, automated market maker. So automated market maker ni apa yang dia buat adalah orang tengah dia tu adalah smart contract. Power tak power, betul tak? Maksudnya dia menggunakan orang tengah iaitu smart contract untuk menyelesaikan masalah untuk kita nak placing harga. Okey, nak placing harga beli ke nak placing harga jual ke kan. Okey. So smart contract ni dia akan lock the order. Dia akan lock kita punya order. Kemudian dia akan cari harga yang more or less lebih kurang. Smart contract tu macam contoh kita placing harga Bitcoin kita nak beli 30,000. Kemudian dia akan lock kita punya order, lepas tu kita akan cari dia akan cari automatic siapa yang nak beli pada harga 30,000 plus minus, not exactly. That's why ada nama dia slippage. Ingat tak nama dia? Slippage. That's why ada nama dia slippage. So slippage ni kalau contoh korang set 2%, bermaksud korang nak beli $30,000 pada harga $30,000 Bitcoin, dia akan cari plus minus iaitu plus 2% daripada 30,000 minus 30% daripada 30,000. So dia tak akan jadi exactly. Dia tak akan jadi. Kalau exactly tu dah nama dia market maker, MM. Okey, kalau automated market maker dia akan jadi dalam dia punya lingkungan sahaja plus minus 2%. Clear tak? Maksudnya macam korang nak beli Bitcoin harga 30,000, dia akan cari plus ke atas 2%, minus ke bawah 2%. So dia akan cari at that range area. So bila dah ada, korang match, korang swap. Itu nama dia swap. Okey. Dalam DeFi, trade adalah swap. Dalam CeFi, Centralized Finance, jual beli adalah trade. Istilah dia. Swap tu maksudnya trading. Tapi dalam dunia DeFi. Okey. So bila berlakunya orang kata swap tu, melalui slippage, itulah yang dinamakan sebagai autonomous market maker. Siapa yang arrange benda tu? Smart contract yang arrange. Bukan benda tu yang arrange tu bukannya orang tengah macam Binance ni orang tengah kan. So dia tak ada matching order system,
dia tak ada order book, okey, dan dia menggunakan slippage lah sebagai macam mana dia nak find the order semua kan. Okey, clear tak kat situ? Faham tak? So teknologi tu dibawa oleh Uniswap. Apabila Uniswap ni, okey, dia berjaya buat teknologi tu AMM, jadi yang belakang ni ramai follow. Keluarnya PancakeSwap lah, Curve lah, Rocket Pool lah, dan segala-gala SusSwap lah, SushiSwap lah, Yen Finance lah, segala bagai kan. Keluar. Okay. Alright. DeFi swap, CeFi trade. Faham coach. Slippage kecil kadang-kadang tak match. Yes, betul. Nampak tu Putra Dragon. Slippage kecil sangat pun tak match. Sebab maksudnya at range 2% tu plus minus tak ada orang pun nak placing harga at that particular price. So apa yang kita buat, kita terpaksa besarkan slippage. So semakin besar slippage, dia ada risiko mungkin kita boleh dapat lebih, mungkin kita boleh dapat kurang. Bayangkan kita nak beli Bitcoin pada $30,000, tak ada orang nak beli pada 2%. So slippage tu kita naikkan sampai 10%. So kemungkinan 10% tu mungkin kita boleh dapat plus. Mungkin 33,000 kan. Kalau plus 10%, 3,000 kan. So 30 campur 3, 33,000 ataupun kurang 27,000. Tolak 3K. Plus minus at that range. So adakah kita boleh accept atau tak? Kalau kita tak boleh nak accept, kita reject. Kita tunggu yang lain. Boleh juga. Tapi kalau kadang-kadang kalau macam DeFi ni, dia orang takut tak ada liquidity, apa juga harga yang korang offer, dia main rembat saja. Betul tak? Ni geng-geng memes coin dia orang selalu macam itulah. Apa yang ada kat situ dia ambil saja, okey? Baik. Alright. Kira kangkung, kira Bitkip tu guna Uniswap lah sebab guna slippage. Okey. Bitkip ni dia adalah wallet. Semua wallet macam Trust Wallet ke, Bitkip ke, Exodus ke, MetaMask, semua dia memang menggunakan slippage lah. Slippage tu dia boleh berada dalam dunia Uniswap, dia pun boleh berada pada PancakeSwap, dia boleh berada pada swap-swap yang lain. Okey, tak semestinya Uniswap sahaja. Baik. So, okey ke nak beli Uniswap harga $5 sekarang? Bagi saya okey. Ni nanti saya akan explain kemudian bagus DEX ataupun CEX coach, Putra Dragon. Saya prefer di DEX. Okey, CEX ni dia ada risiko apa tu nama dia? Owner boleh buat lari liquidity kan. Kalau dalam DEX kita sendiri yang pegang aset tu. Okey. Alright, 150 share. Alhamdulillah, 130 orang. Dah dekat 20,000 like okey, dah 20,000 dah pun. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Okey, baik. Saya nak cerita sedikit lagi pasal Uniswap. So Uniswap ni dia adalah projek yang mantap sebenarnya, okey? Sebab dia adalah pelopor kepada DEX. Kalau tak disebabkan Uniswap, kita tak akan jumpa memes coin, kita tak akan jumpa shitcoin. Seriously gua cakap. Sebab dia telah merubah daripada zaman ICO di mana orang banyak buat shitcoin ataupun scam menggunakan CEX. Tetapi apabila adanya DEX yang dipelopori oleh Uniswap, kemudian datangnya PancakeSwap dan segala bagai itu, beralih kepada memes coin. Dan bila dah ada memes coin, banyak pula shitcoin kat situ kan. Tetapi sekurang-kurangnya, dia telah memeriahkan lagi market kripto kita. Okay. Alright. 132. Okay. Dr. Sam, tolong tekan lagi Dr. Sam. Tekan lagi butang share. Terima kasih. Okay. Baik. Jadi saya nak cerita sedikit saja lagi tentang Uniswap. So Uniswap ni dia sekarang ni tak silap saya dalam minggu lepas dia ada launching sampai version 4. Memang advance. Tak ada lagi sebenarnya yang lain menggunakan version 4. Apa beza Uniswap dengan Pancake? Okey, Uniswap ni dia menggunakan smart contract ataupun ekosistem di bawah Ethereum. Pancake ni dia menggunakan ataupun senang cerita Pancake ni Binance punya lah. Dia di bawah Binance, okey. Okey. So, Uniswap untuk ETH, Pancake untuk BNB, betul ke? Tu jawapan dia. Baru saya nak jawab. Baik, terima kasih. Tekan butang like, tekan butang share, okey, insya-Allah. Okey. So, Uniswap ni dia dah sampai version keempat. Dia ada version 1, 2, 3 dan 4. Kalau ikutkan PancakeSwap pun dia baru nak buat sampai version ketiga. Dan kalau yang lain-lain tu version kedua, masih second version. So, saya nak cerita secara simple lah apa itu version 1, 2, 3. Okey, version yang pertama ni masa dia orang launching tahun 2018 hingga 2019, dia buat satu kaedah adalah direct swap. Benda tu simple. Direct swap ni simple Maksudnya
daripada contoh dia menggunakan ekosistem Ethereum, so dia kena ada Ethereum sebagai dia punya network fee. So contoh kita ada Ethereum, kita nak beli apa-apa ERC token, tak kisahlah apa-apa, contohnya SafeMoon masa tu. Kita nak beli, okey, kita boleh beli tapi kita kena ada ETH dulu, kita swap tukar kepada SafeMoon. Kemudian macam mana daripada SafeMoon ni kita nak tukar pula kepada AquaGod contohnya. Ni memes coin jugalah yang dulu-dulu yang nama dia hebat lah. So kalau kita nak tukar, kita tak boleh tukar sesama diorang. Kita kena patah balik kepada Ethereum. Dah dapat Ethereum, beli balik AquaGod tu. AquaGod. So dia tak boleh, maksudnya dia antara ERC token dia tak boleh swap. Dia kena daripada Ethereum pergi kepada ERC token. Nak ERC token ni patah balik kepada Ethereum, lepas tu kena purchase balik. Dia adalah one way lah. One way. Itu version 1. Version 2 pula adalah dia dah upgrade. Maksudnya dia antara ERC20 ni, token ni, dia boleh swap sesama sendiri. Maksudnya masa tu SafeMoon dia nak tukar kepada AquaGod, dia boleh swap sesama sendiri. Dia dah tak perlu memerlukan orang tengah iaitu Ethereum. Okey. Dan version 3 ni apa? Okey, version 3 ni dia adalah yang terbaru dalam tahun lepas. Dia announce dia buat version 3, iaitu benda ni yang paling orang kata the most flexible lah, the most flexible version dan the most efficiency AMM, automated market maker. Okey. So sebab dekat situ kita boleh control kita punya okey, Rina MS, terima kasih. Bunga, terima kasih. Okey. Sebab dekat situ kita boleh control kita punya price range. Sebab kalau macam contoh kita nak macam contoh senang cerita macam inilah. Harga tu kita nak harga berapa? Contohnya kita nak beli Bitcoin pada harga range dia mungkin antara 25,000 hingga 30,000. Kan? Kita boleh setting harga dia supaya kita tak dapat harga yang bawah, ataupun kita orang kata tak tertinggal kapal, ataupun kadang-kadang ada berlakunya kaedah yang dinamakan rug pull. Okey, rug pull ni orang tarik kita punya liquidity. Selalunya rug pull ni berlaku apabila ada satu whales amount yang besar, okey, dalam wallet, dia parking siap-siap untuk tarik semua liquidity. Tetapi kita dah set kita punya liquidity maksimum kalau lebih $25,000, okey, aku punya liquidity dekat situ saja. Jadi kalau whales nak tarik sampai ke bawah dah tak boleh dah. Faham tak? Saya ulang sekali lagi untuk version 3 ni. Okey, version ketiga untuk Uniswap, kita boleh letak price range untuk liquidity. Macam sebelum ni, version yang lama, bila kita nak masuk satu pool tu, kita akan bawa 2 coin at least. Satu Ethereum contohnya, kita nak beli Ethereum, kita akan masuk USDT. So kita ada 2 coin dalam tu. Okey, dan harga yang kita bila version yang lama, bila kita masuk dalam liquidity, tak kira lah harga berapa pun masa tu. Contohnya Ethereum ketika tu harga $2,000. Lepas tu dah jatuh bawah sampai $1,000 contohnya. So liquidity tu kita boleh tarik. Tetapi untuk version 3 kita boleh set. Macam contoh Ethereum tu harga sekarang $2,000. Kalau Ethereum jatuh sampai $1,800, kita punya liquidity hanya sampai takat tu saja. Bermaksud kalau ada address yang besar nak cuba pump Ethereum, lepas tu nak bawa lari Ethereum keluar, tak boleh. Sebab dia takat dia sampai $1,800 saja. Lebih daripada bawah tu dah tak ada liquidity. Faham tak? Maksudnya bila tak ada liquidity, tak ada permintaan lah. Bila tak ada permintaan, harga takkan jatuh. So bila macam tu, dia menyebabkan apa? Yang paling saya suka sekali adalah konsep macam ni menyebabkan siapa yang main dalam dunia DeFi, okey, macam saya banyak main dunia DeFi, APR dan APY dia punya interest rate dia tu berkali ganda daripada APR yang biasa. Macam contoh kalau kita version yang lama, dia punya liquidity dia tak kisahlah harga berapa kan. Harga masa tu contoh Ethereum harga 2,000 ke 1,000 ke 500 ke, at any time kita boleh bawa lari dia punya liquidity. Disebabkan itu orang kata dia pukul sama rata. Disebabkan itu dia punya APR ataupun annual per rate yang dibagi setiap orang kata interest tahunan tu. Okey, macam ASB lah, macam interest tahunan tu dia akan jadi tak besar sangat. Mungkin dia boleh jadi dalam 30% sahaja setahun. Berbanding dengan version 3.
Version 3, apabila kita limitkan saja harga dia, macam contoh antara 2,000 hingga 1,800 saja kita punya liquidity range. Bermaksud kita punya APR tu daripada 30% boleh kali dengan 6, boleh kali dengan 7. Boleh jadi sampai 200%, 300% APR. That's why saya suka version 3 ni. Version 3 ni menyebabkan APR kita ni tinggi. Maksudnya dividen yang kita dapat tu tinggi. Ini dah bermain dengan stake and farming pula. Okay. So, stake and farming ni maksudnya kita masuk duit kita contoh $100, kita boleh dapat dividen mungkin harian ataupun setiap saat pun boleh dapat. Tapi ini bukan bermaksud ni ini bukan bermaksud dia akan kekal. Macam sebelum ni saya ada live dengan Abang Man Abang Man ni dia adalah kira orang lama lah dalam dunia kripto jugalah. So dia membasmi Ponzi scheme semua, baguslah. So masa tu ada beberapa company yang dia tengah orang kata tengah nak bagi awareness kepada orang supaya tak terjebak lah. Sebab salah satu company tu dia menawarkan staking secara kekal 1% kau dapat setiap hari. So dia bukan macam tu. So bila staking ni macam contoh dalam version 3, APR dia memang besar. Tetapi logik, dia logik sebab liquidity tu berkumpul pada satu harga sahaja. Contoh berkumpul pada harga Ethereum pada 2,000 hingga 1,800. Banyak liquidity kat situ. Tetapi kalau harga Ethereum jatuh, so kita tak akan dapat APR tu. Mungkin APR daripada 300% dah jatuh jadi kepada 30%. Itu logik sebab dia bermain dengan liquidity. Clear tak anak murid semua? Abang Man ni bosku Cryptoverse ke? Bukan. Siapa ada kontak bosku Cryptoverse, tolong Roger saya. Saya dah lama cari dia. Total liquidity. Yes, total liquidity. Alright, Gigamax. Gigamax dia arbitrage kan? Okay, clear semua boleh dengar Clear semua? Clear tak? Kalau ada soalan, saya dalam kelas saya cakap kalau ada apa-apa soalan, beritahu saya akan ulang balik. Okay. So, saya nak pendekkan cerita, bermaksud kalau version 1 dalam Uniswap ni, dia adalah kata direct swap. Version 2 dia adalah ERC token kepada ERC token swap. Dan yang last kali version terbaru, version 3 dia adalah concentrated liquidity. Dia concentrated liquidity tu maksudnya dia hanya pada range yang tertentu sahaja. Okay. Zamir, saya suka angkat tangan kalau face to face class. Betul. Zamir ni dia banyak kali. Dr. Sam, Abang Sam, kawan masih blur kena masuk kelas ni. Tak apa Abang Sam, kita jumpa nanti raya insya-Allah. Sushi Swap, Sushi Swap ni anak-anak lah, anak-anak kepada Pancake Swap semua kan. Coach, kenapa ramai wheels layan memes coin ETH? Dia bukan layan wheels ETH dia bukan layan memes coin ETH. Dia layan memes coin yang lahir di bawah ETH punya blockchain lah smart contract blockchain. Dia suka layan sebab dekat situ entah, saya tak tahu kalau nak cakap dia suka layan sebab kalau wheels ni dia tak kira pun mana-mana. Polygon pun dia layan kan. Alright. Okay. So the question is, betul ke Uniswap ni adalah king of DeFi? Jawapan saya adalah, anda rasa apa? Adakah Uniswap king of DeFi? Okay, tolong rakam saya punya jawapan Okay. Uniswap bukanlah king of DeFi. Memang nampak macam gempak tetapi dia bukan king of DeFi. Ramai. Macam Zami dah tahulah, dia pernah tanya explanation daripada saya. Tak apa. Saya explain satu-satu. Okey, kenapa Uniswap bukan king of DeFi? Okey. King ni bermaksud dia dekat atas sekali. Okey, dia bukan dekat bawah. Macam tadi ada seorang tanya kan. Ada Sifu tanya pasal king of DeFi ni Uniswap, lepas tu kalau coin lain naik, Uniswap naik, coin DeFi lain pun naik, Uniswap turun, yang lain pun akan turun. No, it's a big no. Okay, alright. So, siapakah king of DeFi? Saya akan explain satu-satu. Okay, dalam dunia DeFi banyak sebenarnya dia punya kategori. Okay, dan sebenarnya Uniswap hanya salah satu daripada kategori-kategori yang ada dalam DeFi. Dalam DeFi ni kita ada liquid staking, kita ada derivative, kita ada lending, kita ada DEX macam Uniswap, kita ada CDP, collateral debt position. Lepas tu kita ada yield aggregator, kemudian kita ada insurance, kita ada asset management.
kemudian kita ada fixed interest, kemudian kita ada services, kita ada cross change. Panjang cerita. Kemudian kita ada synthetics, kemudian kita ada indexes, kita ada privacy, kita ada launchpad, kita ada payment, kita ada RWA dan banyak-banyak lagi. RWA is a real world asset. Nampak? Semua dah aku letak dalam kepala kan. Sebab saya tak ada komputer depan saya ni. Storage pun ada kan? Yes, storage tu dia dalam salah satu daripada kategori DeFi juga. Okay? Alright. So nampak tak? Banyak kategori dalam DeFi. Jadi Uniswap ni, yes, dia adalah king tetapi bukan king kepada DeFi. Dia adalah king kepada DEX, Decentralized Exchange. Dia merubah dunia DEX yang saya cerita tadi tu kan. Memang betul dia merubah dunia DEX. Tetapi dari segi nak katakan dia king, no, dia bukan king. Okey, sebab satu lagi sebelum saya nak cakap siapa yang king yang sebenar. Okey, sebelum tu saya nak cakap dari segi coin-coin yang berada dalam dunia DeFi, dia bukan dinilai melalui market capital. Okey, sebab tu kalau sesiapa yang tengok market ni dia terus pergi terjah pada market capital, so dia memang geng-geng selalunya geng-geng technical analysis lah. Dia bukannya orang kata kalau orang yang pure blockchainer ni, okey, dia tahu dunia kripto ni ada dua, CeFi dengan DeFi. Okey, yang ni saya nak bagi selaku pengetua Crypto School, saya nak bagi sedikit informasi lah. Ataupun bukanlah nak cakap istilah dia nak menyengolahkan korang, tetapi nak bagi informasi berkenaan dengan dunia kripto. Okey, selaku pengetua Crypto School kan. Dalam dunia DeFi, kita tidak menilai sesuatu coin berdasarkan market capital. Kita menilai sesuatu coin berdasarkan dipanggil TVL, Total Value Lock. Bermaksud sesuatu coin yang kita cipta. Macam contoh Arbitrum sebelum di launching kepada public, tahu tak? Total Value Lock masa tu dah hampir 1 bilion. Maksudnya belum masuk lagi kepada market yang kata dipanggil apa? Dipanggil mainstream. Dia belum keluar token lagi. Dia belum keluar token, tahun lepas dah dekat 1 bilion dia punya total value lock. Di mana orang menggunakan servis dia, ekosistem dia, orang letak duit dia. Macam contoh staking kan. Kita staking 30 hari, 60 hari. So itu kita lock kan. Kita lock. So total orang yang confident untuk lock di bawah ekosistem dia bernilai hampir 1 bilion Arbitrum. Belum launching lagi masa tu. Okay. Beberapa bulan lepas launching, lepas tu keluarlah dia punya token dia. Kemudian bila keluar dia punya token, harga dia pun bergantung kepada market capital. Tetapi dalam dunia DeFi, dia bergantung 100% kepada, sebelum dia pergi kepada mainstream, dia akan bergantung 100% kepada total value lock. Satu lagi, kita nak menilai sesuatu coin DeFi memang berdasarkan total value lock. Dia ada dia punya ratio dia. Market capital bahagi dengan total value lock lah, ada kali-kali berapa semua, dia ada formula dia. Alright. So, apa yang saya nak cakap? Okey, dalam dunia DeFi, kalau anda kata Uniswap King of DeFi, saya dah cakap jawapan dia no. Okey, tetapi kalau Uniswap King of DEX is yes. Tetapi kalau saya bacakan tadi, kita ada banyak sangat kategori dalam dunia DeFi. Okey, dan mengikut total value lock yang saya baca tadi maghrib sebelum saya buat live. Okey. Yang terakhir masih confirm. Yang pertama dalam ranking DeFi, orang kata dia punya total value lock paling besar sekali adalah Lido, LDO ataupun Lido. So Lido ni dia dalam dunia liquid staking. Okey, dia dalam dunia liquid staking tapi dalam DeFi. Dia punya market capital dia, total value lock dia 14 bilion. 14 bilion. Besar, babe. Uniswap berapa? Uniswap hanya lebih kurang dalam 3.8 bilion. So, lebih kurang dalam 3-4 kali ganda. Orang kata Lido ni dia lagi apa? Dia lagi advance. Okay? So, kalau kita tengok DEX. DeFi. Semoga cepat-cepat. Amin. Alhamdulillah, insyaAllah. Okey. Air ketum coach, boy, jangan macam-macam. Kan itu dah tak sembuh dah tu kan. Itu dah ke bulan tu sah. Memang betul-betul to the moon kan. Okey, 115 orang. Okey. Tolong last tekan butang share, tekan share, tekan copy link.
ataupun share dekat sesiapa saja. Kita nak naikkan sedikit lagi. Okey. So, apa yang saya nak cakap, dalam dunia DeFi, okey, dia ada banyak kategori yang pertama. Dan kalau ikutkan dari segi orang kata mengikut kepada kategori, yang pertama bukan kategori DEX. Yang pertama adalah liquid staking yang dipelopori oleh Lido. Korang boleh check Lido, Lido, short form dia LDO. Dia punya market capital dia dia punya total value lock dia 14 bilion. Besar tu. Sedangkan Uniswap dia hanya 3.8 bilion saja. Jauh ke bawah. So ranking kedua Maker DAO. Macam ni kalau kita perasan dalam dunia DeFi dia ada Lido nombor satu yang dalam kategori sendirilah. Kemudian dia ada Maker DAO. Maker DAO ni dia CDP. CDP ni apa tadi saya sebut kan. Collateral debt positioning. So yang ketiga adalah AAVE. AAVE ni saya rasa ramai tahu kot. AAVE yang ketiga. AAVE dalam kategori lending kan. Dia dalam kategori lending. Kemudian barulah Uniswap. Okay. So dalam mengikut kategori saja, Uniswap saja dah jatuh nombor 4, jatuh nombor 5. Okay. So dia banyaklah bawah dia ada Coinbase Wrap, dia ada Justland, dia ada Curve, dia ada Compound, dia ada Rocket Pool, dia ada PancakeSwap, banyak lagi dalam kategori dalam DeFi ni kan. So kalau nak katakan siapa king of DeFi sebenarnya, bukan juga Lido. Lido ni dalam kategori DeFi, dia nombor 1. So Uniswap pula ni dah bawah. So siapa yang dekat atas? Okey, dekat atas confirm lah yang dinamakan ekosistem. Okey. So apa ekosistem yang besar yang melalui dia punya TVL? Okey, saya beritahu. Siapa tahu ekosistem yang terbesar sekali dalam DeFi? Bagi top 3. Apa dia? Nampak? Yang ketiga BSC, apa tu? Binance Smart Chain. Okey. Binance Smart Chain ni saja menghampiri hampir 3.8 dia punya 3.8 bilion dia punya TVL sama dengan Uniswap. Kemudian atas dia Tron. Tron lebih kurang dalam berapa saya cek lihat. Tron lebih kurang dalam 5 bilion something. Tetapi ranking nombor 1, okey, the king of DeFi. Sekali lagi king of DeFi jatuh kepada yes. Itu jawapan anda. Ethereum, okey. King of DeFi adalah Ethereum. Uniswap 5.3 bilion TVL. Alright. Saya cek semalam kot saya cek dia 3 point something lah TVL. Okey. Tetapi ranking nombor 1 untuk DeFi, the king of DeFi adalah Ethereum. Okey. Ethereum ni dia macam galaxy. Okey, dia macam galaxy. Okey. Di bawah galaxy dia ada macam apa? Di bawah galaxy dia ada ekosistem suria, macam kita suria kan. Dia ada beberapa lagi ekosistem. Di bawah ekosistem tu barulah ada planet. Betul? So Ethereum ni dia mewakili yang duduk menipik di bawah Ethereum ni banyak. Lido pun duduk bawah Ethereum. Betul? Uniswap pun duduk bawah Ethereum. AAVE pun duduk bawah Ethereum. MarketDAO pun duduk bawah Ethereum. So, atas dia sekali adalah the godfather of DeFi adalah Ethereum. So, kalau anda dengar orang cakap Uniswap king of DeFi, so jawapan dia bukan. Okay? King of DeFi adalah Ethereum. Di mana kalau Ethereum harga baru-baru naik, perasan tak? Disebabkan satu info berkenaan dengan SEC, dia akan allow antaranya DeFi. Dia akan allow DeFi salah satu kategori yang diluluskan sebagai token di bawah security. So, Ethereum naik. Bila Ethereum naik, Uniswap pun naik. Lepas tu AAVE naik. Lepas tu Lido semua naik. Sebab bapak dia naik, yang lain akan follow. Tetapi kalau Uniswap jatuh, naik atau jatuh?
Ada yang akan follow tak? Tak ada yang akan follow. Okay. So itu cuma mitos sahaja. Sebab Uniswap, dia tidak ada coin di bawah dia. Dia ada ekosistem. Dia memang ada ekosistem sebagai yield aggregator, liquid provider apa semua. Tetapi projek di bawah dia tak ada. Hatta dia baru keluarkan geran 60 million baru-baru ni melalui Uniswap Foundation. Tetapi duit yang dia dapat tu adalah daripada kata funder-funder besar, termasuk Ethereum, termasuk A60Z, okay? Dia yang fund kepada Uniswap untuk buka grant kepada startup company. So dia tak ada lagi coin-coin yang bawah dia. Jadi dia hanya menyediakan tapak saja untuk orang trading, iaitu DEX. Tetapi yang buat orang kata yang membawa market DeFi ni adalah Ethereum. Kalau Ethereum kena ganggu, yang lain akan diganggu juga. Okay? Muhammad Firdaus, terbaik coach. Sama-sama bang. Okey, 109 orang, 27 like, 178 share. Alhamdulillah. Okey, dalam keadaan saya tak berapa nak sihat ni kan. Terima kasih. Tu sebab hampir semua live coach saya join. Masya Allah, full of knowledge. Terima kasih Tamir, terima kasih. Ini pun tak boleh nak dia punya apa? Orang kata tak boleh nak nak buka semualah sebab terganggu kan dengan masalah kesihatan. Tapi tak apa, it's okay. Salam daripada Iskandar Putri, Johor coach. Okey, Firdaus. Daripada Iskandar Putri. Okey, orang JDT. Okey, semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Okey, insya-Allah. Okey. Jadi anda dapat jawapan dia King of DeFi adalah Ethereum. King of DeFi bukannya Uniswap. Okey. Dan kalau kalau boleh setiap kelas face to face saya nak join, rasa positif. Awak dah join berapa kali baru sekali lah yang terbaru kan. Okey, tak apa, datang lagi. Saya mengalu-alukan. Alright. So, apa yang nak saya cakap adalah baru-baru ni SEC dia telah mengemukakan cadangan bahawa ada 3 kategori coin, maksudnya adalah 3 kategori dalam kripto ni yang boleh diterima sebab dia membawa ideologi decentralized. Of course lah 3 ni, iaitu proof of work. Proof of work macam Bitcoin ke Ethereum yang dulu. Sebab bila mining ni, dalam proof of work ni, mining, apabila mining kita boleh nampak dekat mining pool, transaction tu pergi mana. Okay, sebab saya dulu pernah ada mining. Saya pernah ada mining farm besar. Okay, sampai hampir dekat 1000 mining farm. 1000 machine saya pernah ada, hampir. Saya buat projek lah, bukan saya pergi seorang. Okay, so kemudian DeFi, Decentralized Finance. Antara SEC tersebut, ini antara coin-coin di bawah di DeFi ni antara yang berpotensi untuk dijadikan sebagai security. Dan yang terakhir adalah meme coin lah. Meme coin ni of course lah. Orang kata coin yang apa? Yang mempunyai low cost punya coin lah kan. Maksudnya nak cipta coin tu murah. Dan bila murah dia akan pergi kepada dunia DEX. Dia tak akan pergi kepada CEX terus. Sebab CEX ni mahal. Nak register masuk macam contoh Binance nak masuk dalam Binance dulu masa zaman 2020. Saya melalui satu projek. Kita orang just tanya harga lah, quotation. Masa tu dia minta lebih kurang dalam 25 BTC. Okay, untuk masuk Binance. Tapi masa tu harga saya lupa. Cuma kalau convert duit kita lebih kurang dalam 1 juta. Masa tu lah tahun 2020. Okay. Mars Gaming. Nak dapat ilmu yang lebih power, join kelas guys. Memang terbaik. Saya pun zero pun boleh faham. Okay. Terima kasih Man. Man ni memang dia zero. Dia datang Alhamdulillah. Jom join seminar The Hot Learn. Nak lagi special personal coaching. Terima kasih Zami. Okay. Kelas The Hot Learn padu teruk. Hazwan. Wan. Muda lagi budak ni. 21 tahun. Okay Wan. Terima kasih komen Wan. Dia pun orang yang baru datang seminar saya hari tu dan dia memberikan respon yang sangat positif. Okay, guys. So, secara kesimpulannya, saya nak bagi tahu Uniswap dia bukan king of DeFi tetapi dia adalah king of DEX. King of DeFi adalah Ethereum. Di mana kalau Ethereum kena sentuh kan dunia DeFi yang lain yang bermain dalam dunia DeFi yang lain pun akan efek juga. Okay. Saya nak join seminar macam mana? Okay, Gasti. Anda boleh pergi kepada saya punya Facebook, Aaron M. Okay. Dekat Facebook saya, sebab saya tak boleh nak letak link lagi sebab tengah ada adjustment sikit lah dekat TikTok ni.
pergi dekat Facebook saya dan boleh klik saja dekat situ. Nombor nak join seminar ataupun admin saya pun boleh, okey. Ada nombor-nombor kat situ, anda boleh contact saja sesiapa. Dia sembang TA kemain kemas, siap jual nama Hufaz Trader. Apa ni? Fahmi. Dia sembang TA. Siapa tu? Dia sembang technical analysis kemain kemas, siap jual nama Hufaz Trader. Oh, okey. Alright, Hufaz Saya yang sekolah Arab, yang sekolah... Yelah, kita pun belajar juga Tafi semua kan. Tapi yelah, tak ada orang tahu background saya, so saya malas nak cerita lah. Tapi saya pun dulu sekolah Arab, universiti pun saya masuk universiti Islam. Okey, international lagi. Cik. Tapi saya taklah Hufaz, saya ni orang biasa saja. Hebatlah dia. Pandai Maya, coach kenal dan ingat semua anak murid power. So far ingat lagi lah saya punya student so far dah ada dekat 100 orang. Alhamdulillah 100 orang tu saya masih ingat lagi. Tapi kalau dah expand besar-besar ni saya takut tak ingat. Tapi alhamdulillah diberikan kurniaan walaupun baru sekali je saya jumpa dia. Dan kemudian bila saya tengok gambar saya masih ingat lagi. Walaupun lepas tu kita ada buat online secara tertutup. Ada buat offline, dia tak datang ke apa. Tapi saya masih ingat lagi lah nama-nama orang ni insyaAllah. Wah, Fahmi, dalam menipu tunggang agama pula tu. Hihihi, amboi. Ini dah personal lah ni. Siapa awak cakap ni? Saya tak kenal lah. Oh, yang sebut nama tadi tu kan, awal-awal. Siapa nama dia? Saya lupa. Dia sembang TA kemas-kemas. Siap jual nama Hufaz Trader. Dalam menipu tunggang agama pula tu. Hihihi, ini betul-betul bala dendam ni. Okey, Hazwan, coach nak buat gathering Roger anak murid dari Seremban insya-Allah hadir. Okey. Saya akan buat gathering insya-Allah dalam waktu terdekat juga sebab saya nak himpunkan alumni supaya kalau boleh setiap bulan kita buat gathering lah supaya kita dapat refresh semua. Okey. Chill bro. Abdul Rahim. Okey. Saya antara yang terceduk dengan Syukri Ismail, banyak coin floating. Oh okey. Oh yang tadi Syukri Ismail tu kan. Fahmi Ashraf. Oh okey, alright. Saya tak tahu. Siapa Syukri Ismail tu? Saya tak kenal siapa tapi tadi Fahmi Ashraf ni dia banyak meluahkan perasaan. Wallahualam. Saya pun tak perfect tuan. Walaupun dengar daripada apa saya cakap tak semestinya akan jadi betul juga. Saya pun ada juga terceduk apa semua. Jadi saya nak cakap orang kata Sifu tu salah, saya betul ke tak juga. Sebab dalam trading kripto ni dia tak ada betul-betul salah, tak ada betul-betul yang betul. Tetapi guideline yang 90%, 95% betul, okey ada. Macam saya dah gunakan guideline saya dan ada bukan saya sahaja tetapi pada orang kata buktinya ada beberapa orang yang sebelum saya buat kelas dia dah sampai cecah 7 angka disebabkan oleh apa yang saya nasihatkan. Bukan sahaja nak bercerita pasal diri saya sajalah. Okey. Coin floating tu biasalah bearish kan. Gelak ni tengah bear market, normal lah floating. Betul tu Okey. Tuan ajar panjangnya tu. Tuan ada tak ajar cross change arbitrage between DES dengan DES dalam kelas tuan? Okey, tak ada. Yang arbitrage saya tak ajar tapi sebab DES to DES ni dia kena betul-betul pantas, sangat-sangat pantas. Kalau lambat nanti dia boleh menyebabkan perubahan harga. Okey, Wan. Fahmi Ashraf masuk kelas R&M. InsyaAllah banyak membantu. Amin. InsyaAllah. Okey. Baik, prediction harga Uniswap 2025. Baik. Untuk Uniswap, saya cakap, saya tak ada cakap negatif pasal Uniswap. Persoalan dia, adakah Uniswap ni King of DeFi? Bukan. Dia adalah King of DEX. Okey. Tetapi coin dia pula daripada pandangan mata saya adalah saya dah check dia punya fundamental dia okey. Okey, dia tak lari sangat. Okey, sebab macam saya dekat kelas saya ada bagi formula. So kalau siapa yang kenal saya ingat pasal ratio apa semua saya ajar. Dia punya ratio 1.1 iaitu di bawah 1.5. So masih okey. Masih okey Sebab nak cari yang perfect satu memang susah, nak cari yang bawah daripada satu lagi susah. Macam contoh yang bawah satu adalah Binance. So sebab tu Binance ni dia steady dia tak turun. So kalau macam Uniswap dia punya bacaan dia ratio dia 1.1 di bawah 1.5. So masih okey sesiapa yang beli Uniswap
boleh hold, tak ada masalah. Kenaikan jangan ceritalah 10 kali ganda, 20 kali ganda. Sebenarnya 5 hingga 7 kali ganda pun daripada harga sekarang dah possible. Dah okey dah. Dah alhamdulillah ketika masa bull run nanti, okey. Muhammad Fidaus, abaikan yang negatif coach, kita ambil yang positif. Betul tu. Hai coach, Gan. Hai. Gan ke Gari? Gan. Alright. Setiap guru, Abdul Rahim, setiap guru ada kelebihan input yang kita tercari-cari ilmu dia. Betul. Okey, ni tak nama Tuan pernah try tak cross change arbitrage tu? Okey. Cross change arbitrage tu bermaksud anda menggunakan bridge untuk membuat arbitrage secara cepat. Saya pernah buat sebab saya pernah buat arbitrage bot tahun 2019. Saya pernah buat bot tu sendiri. Okey. Tetapi bagi saya risiko dia adalah satu network fee lah. Dan yang kedua adalah masa. Sebab sekarang ni arbitrage di antara DES dengan DES sekalipun walaupun cepat tetapi dia punya perbezaan floating harga, dia punya spread harga dia tak besar sangat. So kalau ketika tu memang tengah ada news yang menyebabkan market tengah bearish, kan? Memang kita tak boleh tak boleh nak dapat profit. Ataupun tengah bullish pun tak boleh dapat profit. Sebab kadang-kadang kita beli harga pada harga yang rendah, kemudian harga yang kat bawah ni rupanya selepas berlakunya bullish, dia offer lagi rendah daripada yang kita beli ni. Dia ada perubahan lah, dia punya spread dia kan. Okey. Saya Zarul coach. Okey, Zarul lah, apa khabar kan? Gigamax scam ke coach? Okey, Gigamax saya ada bercerita pasal dengan Abang Man sebelum ni. Okey, saya dah ada explain sebab sebab ramai yang kawan-kawan saya paksa. Okey, Gigamax ni dia menggunakan arbitrage lah sebagai dia punya platform. Antara arbitrage tu berlaku atau tidak berlaku, yang tu saya rasa most probably dia entah cakap kan susah kan. Tetapi apabila dia membuat kata marketing level ataupun dia bagi dalam bentuk investment yang tetap walaupun plus minus lah, dia ada bagi profit dalam satu jangka masa yang agak satu amount yang agak tetap. Bagi saya, kalau boleh nak join Gigamax tu join, tetapi jangan ajak orang. Tu je nasihat saya. Saya tak boleh nak cerita lebih-lebih lah. Sebab ada juga student saya yang datang daripada grup-grup Gigamax, tetapi bila dia dengar penjelasan saya, mereka dah lagi clear Alright. Coach, Gala ada potensi lagi ke tak? Gala tu anda boleh pegang lah untuk jangka masa yang panjang. Sebab Gala ni dia baru dapat investment daripada Arab Saudi, tak salah saya. Besar investment dia. So, mana-mana projek yang mendapat investment ni, dia memang long term hold. Okay? Alright. So, dah pukul 10.30, dah 1 jam setengah. Sebelum kita mengakhiri, okey, ada 95 orang alhamdulillah masih kekal. Saya minta maaf sebab suara saya tak berapa nak okey hari ni, mengganggu. Okey. Satu lagi, kepada siapa yang berminat nak join kepada kelas saya, The Hotler, seminar The Hotler. Okey, so seminar The Hotler ni saya akan ajar A sampai Z daripada 0 sehingga kepada advance. Tak ada kelas advance selepas tu. Okey, kemudian saya akan ajar anda bagaimana anda nak menguruskan portfolio anda dan bagaimana nak mendapatkan profit dalam masa short term, mid term and long term. Okey, dan saya akan share yang paling penting, saya punya hidden gems, iaitu 10 hidden gems saya yang mengikut fundamental analysis saya, dia boleh pergi kepada lebih daripada 1000%. Hatta sebenarnya saya nak cakap baru-baru ni bila saya share, ada yang dah naik dah. Saya kata tunggulah dulu bull run kan, tetapi ada dah naik sampai 200%. Okey. Okey. Fahmi, so betul lah tak payah nak fokus TA semata-mata. So technical analysis adalah yang terakhir bukan tak boleh fokus, boleh, tetapi adalah yang terakhir dalam kripto. Sebab perbezaan dia, dalam kelas saya cerita, okey, saham, forex ke apa semua kali boleh pegang pada technical analysis. Tetapi kripto tak boleh. Disebabkan apa? Dia punya nature of dia punya demand and supply dia berbeza dengan yang lain. That's why kepada cikgu-cikgu kripto yang cerita pasal technical analysis, cuba belajar pasal fundamental analysis terlebih dahulu. Sebab saya kalau nak cerita pasal technical analysis, saya dulu bermain dengan forex tahun 2008, dah lama. Okey.
Dah lama. Kemudian saya swift kepada saham, saya main kepada stock market lah, apa semua ada. Semua saya main. Saya banyak menggunakan technical analysis. You just name it lah. Fibonacci lah, Elliott Wave lah, segala bagai. Saya dah pakai. Tetapi saya gunakan dalam kripto, tak boleh nak dapat perfect ataupun hampir 90% loss. Tapi apabila saya pakai fundamental analysis, saya buat kajian analisis betul-betul, akhir baru saya buat technical analysis, 90% saya boleh profit. Itu berbeza. So that's why kepada cikgu-cikgu yang menggunakan technical analysis sebagai orang punya kata tak tahulah mata wang pencarian ataupun menggunakan kaedah marketing dia orang ataupun kaedah dia punya analisis, cuba belajar pasal fundamental analysis. Cuba kaji sesuatu coin, baru last kali kita buat technical analysis. Okey. Bagi yang ingin mengetahui lanjut tentang berkaitan dengan Crypto School, boleh pergi ke Facebook saya, Aaron M. Okey. Pergi saja pada Aaron M. Tekanlah butang like, follow lah dulu kan. Okey, Aaron M yang dah ada 20,000 follower 20,000 follower. Okey, Abeja, Padangan Cardano boleh hold lagi ke tak? Cardano adalah blue chip coin. Blue chip coin ni coin yang dah strong. Walaupun dia jatuh, dia akan naik balik. Blue chip coin adalah Binance, Matic, Ethereum, Cardano. Okay. So, adalah beberapa lagi. So, Cardano termasuk dalam blue chip coin. Kalau anda beli pada harga sekarang, is the best. Kalau DCA waktu sekarang, is the best. Alright. Apa-apa fokus FA dulu, baru ini barulah betul-betul coach yang legit. Terima kasih Fahmi. Okey, saya tak tahulah apa awak punya marah dekat dia, wallahualam. Tetapi harap-harap baik saja. ChatGPT masih relevan untuk hold sehingga bulan nanti tak, coach? Muhammad Nazri. ChatGPT masih relevan. Okey, bukan saya cakap dia akan terjun, tak. Sebab dia masih konsisten berada dalam dia punya dunia AI dan dia cuba improvise, dia cuba jadi lebih baik. Dan dia dah, tak silap saya, dia dah start banyak JV dengan macam-macam AI company dan juga NFT lah yang terbaru. So untuk hold masih boleh dan harga sekarang memang sangat best untuk anda beli sedikit. Ya, ini apa pun bayar okey. Ada grup WhatsApp tengah shield PPMO sekarang. Tu grup WhatsApp saya lah tu. Bawang Rangers. Bawang Rangers adalah grup WhatsApp di bawah Crypto School, di bawah saya, okey. Ben Key, Tuan Aaron, berkualiti tak untuk bulan tahun 2025? Ben Key, Ahmad Rahim, saya kena buat study dulu. Sebab depan saya tak ada komputer, tak ada apa sekarang ni. So kalau ada, insyaAllah untuk next live saya akan jawab, anda ingatkan. Okey, seminar The Hodler kita akan ada pada 28 hingga 30 Julai. Ada sebulan lagi. Kalau anda nak join, boleh contact kepada tim marketing saya, pergi kepada Facebook saya, klik saja nombor kat situ, contact admin pun boleh, contact saya punya marketing pun boleh. Marketing saya ada 3 orang. Nama dia yang pertama Zara, yang kedua Sarah, yang ketiga Kat, Kat KED. Tiga-tiga ni dia adalah wanita lah. Dan saya punya admin utama saya Puan Sofia. So semua perempuan lah yang kita suruh jaga. So nak contact semua orang pun tak ada masalah. Nak contact admin Puan Sofia, nak contact kita punya marketing iaitu Zara, Sarah ataupun Miss Cat pun boleh, tak ada masalah. Alright. Coach galakkan ke beli PPMO? Saya dah jawab tadi untuk PPMO. Apa-apa pun bayar, okay, high risk, high return. Tetapi saya cerita dari segi fundamental dia, iaitu address masa saya tengok tak sampai 700 orang. Di mana kalau saya akan ambil coin yang address dia lebih dalam dekat 2000. Okey, dekat 2000 baru saya masuk. Terpulang kepada fundamental masing-masing. Dan yang paling penting saya tengok dari segi dia punya liquidity. Saya tak tengok kepada market capital sebab PPMO berada dalam dunia DEX. So dalam dunia DEX kita boleh tengok dia punya liquidity. So liquidity dia masa saya tengok tu hampir 20,000 K USD ataupun duit Malaysia lebih kurang dalam 90,000 ringgit Malaysia. Macam saya meletakkan minimum 150 K USD. Okey, tetapi terpulang kalau anda nak, orang kata nak masuk kapal awal dan anda ada duit tepi yang tak kacau duit beras, yang tak kacau duit nak belanja bini, nak belanja anak kan. Untuk duit anniversary ke apa kan. Boleh, tak ada masalah. Okey. Minta maaf malam ni saya tak boleh nak
berseluruh berlawak-lawak sangat sebab kesihatan saya masih tak kuat lagi. Okey. Maksudnya tuan approve untuk hold token PayPayMo tu? Tak juga. Anda nilaikan sendiri. Sebab saya tak beli dan saya tak tahu pasal PayPayMo sampai saya punya marketing suruh saya explain lah sebab ramai geng PayPayMo dalam ni. Yang tu kena tanya Tuan Zaim sebab Tuan Zaim tu dia mempromosikan PayPayMo tetapi bagi saya apa pun bayar. Buy at your own risk. Saya dah cerita dari segi fundamental saya. Yang harga RM19 tu ke Tuan Semina? Okey, itu adalah Crypto Evo. Kita akan buat pada bulan 8. Pertengahan bulan 8. InsyaAllah sehari 2 ni saya akan buat marketing. Start marketing untuk Crypto Evo. Semua boleh datang. Kelas satu hari. Saya akan bercerita A sampai Z tentang cryptocurrency. Okey. Dan yang nak datang ni kalau boleh bawa kawan-kawan. Nanti RM19 sahaja. Okey. Beras kita beli. Betul lah tu. Beras kita beli. Okey. Baik. 96 orang masih konsisten. Alhamdulillah. So clear untuk tajuk kita hari ni. Jadi saya nak anda beramai-ramai datang kepada saya punya seminar sebab saya tak banyak produk. Produk saya hanyalah personal coaching buat masa ni, personal coaching dan juga seminar The Hotler. Personal coaching tinggal lagi 2 kekosongan. Personal coaching ni tak ramai. Dalam personal coaching saya akan ajar cara macam mana nak mencari hidden gems. Dan hidden gems saya akan bagi banyak. Dalam 20 ke 25 saya bagi banyak hidden gems. Okey. Tetapi untuk The Hotler, untuk The Hotler anda boleh join pada akhir bulan Julai. Saya akan ajar juga kaedah tetapi untuk hidden gem saya kurangkan kepada 10 sahaja. Dekat mana maksudnya? Dekat mana saya punya seminar RM19 tu Yang tu dekat Kuala Lumpur, tempat saya tengah nak finalizekan. Okey, kita akan cari mana-mana hotel tetapi kita akan buat dekat Kuala Lumpur. Alright. Kalau baru mana terbaik, personal coaching ataupun The Hotler, Kangkung. Dua-dua pun boleh. Sebab chapter dia awal-awal lebih kurang tetapi dah hujung tu advance sedikit. Tapi yang datang dekat personal coaching sebab saya seminar baru je bermula bulan 6 hari tu Daripada bulan 3 sampai bulan 5 saya buat personal coaching saja. So daripada personal coaching saya tu memang majority pun zero. Tetapi dah habis kelas, diorang dah tak tanya saya dah. Act betul diorang kan. Bukan act lah, maksudnya diorang dah advance lah. Tapi zero. Ada seorang tu saya ingat lagi, cikgu tu daripada Batu Pahat. Dia cikgu Admat. So dia zero. Dia cuma tahu saham tetapi dia tak tahu kripto tu apa. At the end of the class, hari ketiga saya offer, cikgu, saya ajar cikgu secara personal lah kejap ni. Saya ajar A sampai Z. Kita ambil dalam setengah hari. Boleh tak? Dia kata tak apa. Saya dah faham dah semua. Lepas tu dia cerita kat saya apa yang dia faham. So saya nampak lah maksudnya chapter yang saya ajar tu ataupun syllabus yang saya ajar tu senang faham dan juga anda boleh praktikalkan. Sebab dia kebanyakan adalah fundamental yang bermain dengan banyak formula. Okey? Patutlah saya rajin tanya Zamir. Sebab saya bukan personal coaching. Hehehe. Okey. Fahmi, semoga diberikan kesihatan yang baik. Terima kasih dan awak pun baik-baik jangan gaduh-gaduh. Saya kenal cikgu tu, Coach MZBD. Kenal cikgu tu cikgu siapa tu? Alright, pelajar terbaik Zamir. Baik, alhamdulillah. Apa lagi nak sembang? Tak apa. Saya punya suara dah okey sedikit. Okey. Kita sembang sikit lagi. Masih 95 orang, alhamdulillah. Ramai juga yang masih tengok saya. Alhamdulillah. Okey. So, saya insya-Allah selepas ni ada beberapa company yang dah engage dengan saya. Dan yang terbaru ni siapa tu nama dia? Pemburu duit HP. Okey. Pemburu duit HP ni dia ada YouTuber, dia pun ada follower banyak dan dia memang ingin bekerjasama dengan saya. InsyaAllah kita tengok apa kerjasama yang boleh kita buat. Okey, untuk membesarkan lagi dunia kripto yang fokus banyak kepada fundamental analysis. Sebab itulah dunia kripto yang sebenar. Okey. Apa-apa pun, yelah selamat Adil Adha semua. Ada apa-apa soalan tak? Saya ambil 5 soalan yang terakhir cepat. 5 soalan yang terakhir saya jawab. Dengan saya insya-Allah AMA, ask me anything. Lebih-lebih dalam kelas. You nak tanya apa, you tanya. Kalau saya tak boleh jawab, saya cakap tak boleh. Okey. Syazwan. Ada possibility ke coach untuk Black Swan event? Alamak. Okey.
Black Swan event ni dia boleh jadi bila-bila masa, kita tak tahu bila-bila. Walaupun dia ada bunga-bunga dia hari tu, okey. Tapi isu BlackRock, kalau BlackRock tu jadi, kemungkinan tak akan ada Black Swan event. Okey. Tetapi kalau betul SEC kekalkan dia punya serangan terhadap dunia kripto, dia tak bagi lesen dekat apa tu nama dia BlackRock, kemungkinan akan berlakunya pre-Black Swan event. Black Swan event ni dia macam sesuatu benda, dia peristiwa lah. Orang kata peristiwa yang menyebabkan market berdarah. Tetapi selalunya dia adalah peristiwa yang menyebabkan sesuatu institut dalam kripto tu collapse. Macam Binance tiba-tiba collapse. Memang akan berlaku Black Swan event. Tetapi kalau serangan saja, dia akan jadi pre-Black Swan event. Okay. Alright. Shirley, insyaAllah ada rezeki nak join kelas. InsyaAllah. Pergi kat Facebook saya, contact saja nombor yang ada kat situ. Ada 4 orang Sofia, Zara, Sarah, Miss Cat. Okay. Alright. Kes Terra Luna itu Black Swan event ke? Yes. Terra Luna, satu institut yang besar, collapse. Itu dinamakan Black Swan event. 3A Capital, maksudnya dia adalah company capital yang fund kepada projek-projek besar dalam kripto, collapse, Black Swan event. FTX, exchange ketiga terbesar masa tu, collapse. So menyebabkan Black Swan event. Okay. BlackRock ke punca Luna jatuh coach? Bukan. Luna jatuh tak ada kaitan dengan BlackRock. BlackRock ni menyebabkan dulu masa tahun 2017, 2018 market tengah naik, dia crash disebabkan BlackRock punya inilah apa tu news. Okay. Di mana dia slam. Dia cakap macam-macam lah dekat Bitcoin ni. Orang kata Bitcoin ni maksudnya ada manipulation, penipu, scammer lah apa semua sekali. Dan dia bawa suara untuk dia adalah manager fund terbesar kat dunia kan. Sampai 15 trilion asset management. So apa yang dia cakap menyebabkan semua orang percaya. Sebab dia nombor 1 kat dunia untuk asset management. Jadi bila dia cakap semua orang percaya. Termasuklah dengan geng-geng kripto. Disebabkan itu adalah permulaan market crash. Saya ingat lagi masa tu okey. Saya akan Dr. Sam keluar dulu. Apa puasa abang pasal personal coaching boleh Dr. Sam, tak ada masalah. Alright, saya ambil soalan lagi Okey. 3A tu pun DEX ataupun syarikat kewangan saja. Tak. 3A dia ada dalam kripto yang dinamakan Celsius. Tetapi 3AC 3 Arrow Capital dia adalah capital venture company. Dia collect fund investor dan dia akan fund dekat projek-projek di bawah kripto. So apabila one of the biggest investor paling besar yang invest dekat kripto punya dunia kena rakpu lah. So menyebabkan Black Swan event. Okey, tadi ada soalan tadi Okey, pandangan coach tentang BlackRock BTC ETF. Okey. BlackRock ni dia adalah apa nama dia? Manager fund terbesar, asset management fund terbesar di dunia. Okey. So apabila baru-baru ni dia bersuara nak jadikan Bitcoin nak trade dalam ETF iaitu exchange traded fund. Okey, yang mungkin akan bermain dalam leverage. So itu adalah sesuatu yang sangat positif. Okey, dia nak minta SEC bagi lesen dekat dia. SEC pula dia tak boleh cakap tak. Kalau dia cakap tak tu sebab ada 7 kepala dalam BlackRock. Salah satu kepala tu saya lupa lah nama dia. Dia adalah orang dalam SEC. So BlackRock ni dia antara salah satu funder kepada politician, orang kata politik dia lah, politik parti iaitu Democrat Party. So andai kata contoh SEC ni dia Mr. G lah, saya panggil Mr. G kan. Saya takut nanti saya punya live kena block kan. Sebab sebelum ni saya live dekat Facebook, saya sebut nama pengerusi SEC. Tiba-tiba saya punya live saya tersekat-sekat, terputus-putus. Okay, so Mr. G ni dia ni Democrat Party. So dia dapat fund daripada kebanyakan ada Alameda pun ada kan, FTX tu, BlackRock pun ada. So berani ke dia nak lawan cakap bos dia? Itu persoalannya. Kalau dia berani mungkin ada impact kepada dunia kripto kalau dia nak lawan. Tetapi kalau dia bagi lesen dekat BlackRock,
dengar cakap saya, ini adalah pre-bull run. Okay. Ini adalah pre-bull run di mana market yang ada sekarang ni mungkin akan naik kepada satu takuk. Okay, dia dalam naik pada satu takuk macam contoh Solana. Berada pada harga $16, $17. Mungkin dia dah bermain pada $40, $50. Dia tak turun-turun. Ini saya dah beritahu awal. Tetapi bila dia akan berlaku? Kalau saya ikut study saya tengok case dia akan membawa pada quarter 4. Quarter 4 tahun ni. Maksudnya antara bulan 9 hingga bulan 12. Paling lambat Februari 2024. Kalau benda ni on, dia akan menjadi bullish market untuk kripto. Dan adalah pre-bull run. Okay. Boleh ke debu sepatu? Boleh ke FTT buat comeback dengan modal fund 7 bilion tu? Boleh. Sangat-sangat boleh. Dia boleh jadikan benda tu sebagai liquid asset dia. Untuk dia buat dia punya exchange 2.0. Pasal XCN crypto dah ulas ke coach? Belum lagi. Yang tu saya akan explain kemudian sebab saya dia banyak dalam kepala ni, jadi macam saya nak kena confirmkan data tu. Saya takut nanti saya tersasul. Kalau saya depan komputer, saya nampak je data tu sikit, saya dah boleh explain kan. Tapi depan saya ni cuma ada apa? Link lampu bulat ni kan. Okay. Alright. So insya-Allah 81 orang masih setia hingga ke akhir rancangan. Terima kasih kepada 175 share. Terima kasih kepada 26.5 like. Terima kasih kepada anda semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Okey, terakhir. Saya ni susah. Kalau orang tanya saya jawab kan. Shiba dipindahkan kepada DEX. Apa yang sedang berlaku? Shiba sepatutnya berada pada dunia DEX. Saya sangat setuju. Shiba tidak sepatutnya berada dalam dunia CEX. Sebab Shiba dilahirkan dalam dunia DEX. Shiba dipindahkan kepada CEX hanya nak menguntungkan kepada centralized exchange sahaja. Shiba wajib berada dalam dunia DEX. Teknologi Shiba pun Shiba Swap ke Shiba Riem, layer 2, layer 1 semua adalah DEX. So Shiba wajib pindah kepada DEX. Sebab sekarang ni Shiba ada isu akan dipindahkan kepada DEX disebabkan oleh isu ni lah, mungkin isu apa liquidity. Okay, sebab liquidity mungkin akan berkurangan dekat mana-mana CEX disebabkan sekarang ni banyak inflow masuk. Inflow sekarang ni maksudnya cash banyak parking dekat DeFi. Selepas announcement daripada SEC bahawa 3 tempat ni mungkin akan dapat blessing untuk diberi lesen, iaitu coin di bawah POW, Proof of Work. Okay, macam Bitcoin, macam Stack, macam Bitcoin Cash. Sebab tu Bitcoin Cash tiba-tiba mencanak kan. Yang kedua adalah coin-coin di bawah DeFi. Coin-coin di bawah DeFi ni ada macam Lido, macam Curve, macam Uniswap, macam Maker, AAVE. Dan satu lagi adalah memes coin. Dan one of the biggest meme coin adalah Shiba. So Shiba tolong pindah kepada DEX. Saya memang sokong. Sebab dunia anda bukan CEX. Sebab saya lagi suka Shiba berada dalam dunia DEX. Okay. Pernah dengar pasal Islamic coin tak coach? Pernah. Dan saya pernah study tetapi saya tak nampak apa dia punya use case dalam dunia kripto. Dia cuma lebih kepada mempromosikan dia punya kegunaan dalam dunia, maksudnya macam yalah untuk cari funding dalam dunia Islam lah. So saya dari segi kripto saya tak nampak apa use case dia lah. So selalunya coin-coin yang dia tak ada use case dalam kripto ni, dia sebenarnya dia macam bagi saya dia kurang mendapat sambutan sebab saya ada experience sendiri lah. So dalam kripto dia mesti kena relate dengan apa teknologi yang sedang berlaku dalam kripto sekarang ni. Layer 1 ke, layer 2 ke, DEX, CEX, yield aggregator, staking, farming, segala bagai itulah. Alright. So sekali lagi terima kasih. Sebelum tu saya nak mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Saya mohon kalau saya terkasar bahasa, saya tersasul sepanjang 5 bulan saya start buat live akhir bulan 1 sehingga sekarang. Saya minta maaf dengan kesihatan saya pun kurang memuaskan pada hari ini. Ada rezeki insya-Allah saya akan buat live lagi. Mungkin lepas ni saya akan buat dekat Facebook. Kepada sesiapa yang berminat untuk join seminar Crypto School, boleh pergi kepada Facebook saya Aaron M.
dan contact mana-mana marketing saya. Kepada yang nak join venture dengan kami untuk buat marketing, okey, untuk memperbesarkan lagi Crypto School, boleh juga contact marketing saya dan ataupun admin saya. Okey, kita boleh bincang, insya-Allah. Doakan saya kuat. Doakan kesihatan saya okey supaya saya dapat share lagi kepada public, dan target saya adalah saya nak jadi public figure untuk crypto, public figure untuk crypto di Malaysia. Doakan saya, insya-Allah. Okey. Salam sayang, salam crypto, salam to the moon. Assalamualaikum.